Ya, cikgu. Yep. Dah kembali dah. Okey, On dah kita. kembali. Saya tengah melihat kepada komen dekat bawah ni. Okey, yang masuk dekat sini. Kembali bersiaran sekarang ni kita di segmen yang ketiga. Khusyuk aku baca komen. Okey, kembali ke segmen yang ketiga. Terima kasih kerana anda masih lagi berada di dalam show kita pada hari ini di Podcast GP. Estrimo Podcast GP dengan penaja-penaja kami, barisan penaja kami yang memang hebat-hebat. Estrimo, Hit Pro, lebih panas, lebih baik. Seterusnya bersama dengan Rapido, aksesori motosikal yang dengan harga yang baik, dengan desain yang terkini. Koyoko Battery, satu-satunya bateri motosikal dengan pengesahan daripada Siri Malaysia hingga 18 bulan warranty. Tune Boss ECU, development dan juga research daripada anak tempatan buatan daripada Malaysia. Kemudian Ilala Luggage Bag Skuter peneman TW Twist Media ketika event Twist Media, dan Masa Energy, minuman tenaga pilihan kami di Twist Media, dan sudah pasti tak asing lagi Arcade Chain, pengeluaran rantai, kegunaan harian dan juga penggunaan di litar lumba. Saya baca komen tadi tersenyum seorang-seorang tadi, Wandi, bukan apa. Tengok yang tengah apa maksud KTM, dia kata kena tahan maintenance. Menjadi yang seorang lagi pula kena tahan maki. Ingatlah saya pakai kereta saya kan, BMW orang cakap banyak makan wang kan. Lepas tu saya itu yang pada zaman dulu orang dengar banyak makan wang. Baru ni kena lagi tu banyak minyak dia kata. Du leaking kan, kerja kau leaking kan. Kau pakai kereta-kereta kan leaking tak habis-habis. Banyak dia orang komen. Dia orang ni memang dekat Facebook, dekat apa kan, banyak komen. Terima kasih lah semua dekat fan, selalu komen datang semua. Cuma saya rasa nak buat je comment of the week kan. Kita macam buat anugerah lah dia orang ni. Tapi tak tahu macam mana nak trace tu. Tapi minta maaf lah semua sebab dia bagi tahu dulu kita memang rajin lah balas komen. Sekarang dengan orang kata banyak sangat komen, kadang memang mana sempat-sempat lah kan. Macam tu lah. Jadi itu dia daripada kita punya Mr. Producer. Dia dekat belakang dia bersilat sorang-sorang tu. Sebab apa dia mata dia bukan setakat juling dah. Dia bukan juling itik dah, bukan juling air, bukan juling itik dah. Kan sebab apa dia dulu kita platform 2 je. Sekarang ni platform kita dah ada 3. So habis tak cukup tangan dah dia. Jadi apa-apa thank you support kau yang mana masuk komen. Man cakap tadi bagus juga je. Sebenarnya cadangan tu kita nak cari comment of the week ke ataupun apa-apalah yang menyebabkan daripada komen korang ni. Apa-apa terima kasih untuk korang yang bersama dengan kami di Estrimo Podcast GP di episod yang ke-7. Baik, kita ke segmen kita yang ketiga. Kita nak cerita pasal perlumbaan baru-baru ni di MotoGP. Okey. Kita nak mula macam mana? Sekali ni saya bagi Wandi mulakan. Baik, saya nak mulakan yang kecil je. Sebab yang besar banyak cerita. Betul. Kita tak banyak cerita Moto2 Moto3, tapi yang ni saya nak highlight satu ni je lah. Tahniah Rueda. Tu je. Tahniah Rueda start daripada belakang pun boleh menang. Dia buktikan lagi KTM rider. Seperti mana pernah dibuat siapa Acosta, cuma Acosta start di pit. Tapi dah mula di belakang satu sampai menang. Betul-betul hero. Kita boleh kata. Memang kita katakan satu benda yang sangat sukar untuk dilakukan sebenarnya kan, dengan apa dunia sekarang ni, dalam kita perlumbaan moden sekarang ni. Jadi untuk seseorang pelumba dapat buat, walaupun ada beberapa kali orang lain buat, tapi serius benda tu adalah macam kita katakan maybe once in a season yang dapat diorang buat pun kan. Tapi untuk seseorang buat tu, kita tahu bakat dia adalah bukan bakat biasa-biasa, Wandi. Betul. Dan Rueda tahun ni cikgu, saya yakin cikgu pun akan setuju, dia lain daripada tahun sebelum. Tahun sebelum ni dia agak gelojoh. Dia macam Holgado lah sebelum ni. Tapi tahun ni dia agak tenang. Nampak matang. Betul. Ayat dia dekat sini dia sangat-sangat, dia macam dah dia punya aklimatasi ke apa dah. Dia dah macam dia dah dapat berada dalam Moto3, betul. Sebelum ni macam kita nampak gelabah lagi, dia macam Red kan? Bull. Sekarang ni dah settle down. Itu perkataan dia dah settle down. Kita nampak gaya tunggangan daripada Rueda ni. Dah, dan boleh kata, saya berani kata dia tahun ni memang world champ lah. Kalau dia tak ada accident teruk, dia tak ada cuti lama, dia akan berpeluang tinggi untuk jadi world champion. Dan dengan cara tunggangan dia kali ni, risiko untuk accident kurang ya. Dan sebab dia tak ambil terlampau banyak risiko, tak terlalu berlawan, tak terlampau berlawan. Itu satu. Ada masa perlu rehat,
perlu attack dan dia tak bazirkan masa. Kalau nak attack dah tinggal. Dia tak ada nak berlawan, ambil yalah, yang berlumba akan lebih faham lah. Dia tak ambil unnecessary risk. Dia tak ambil risiko yang tak sepatutnya. Hanya nak buktikan yang aku power, aku agresif. Tak. Dia dah tak macam tu. Jadi kena check balik ni, awal musim itu hari Wandi cakap siapa menang, kali ni aku nak tengok dia lalang tak lalang. Entahlah, PKRS tak apa-apa jadilah kali ni cikgu. Okey, itu dia nama dia. Dia ingat lagi ya. Okey, itu nama dia PKRS. Saya lupa saya tak nama siapa itu hari. Ini yang lalang sejati. Ini dia lalang sejati. Okey. Tak keluar nama tapi saya ingat. Okey. Seterusnya Wandi. Di MotoGP. Baik, di MotoGP kelainan. Baik, di manakah kelainan dia tu? Flick tu sebab sebelum ni dominasi Ducati sampai kata Ducati Cup. Wandi, bukan MotoGP ni Ducati Cup ke dia orang cakap? Itu lah, bagi yang baru bangun tak, dia nampak lain dah. Bagi yang dah lama tengok mungkin dia kata Ducati Cup. Tapi itulah saya bagi apa keputusan kita pada minggu ni dan juga minggu sebelum ni ataupun race sebelum ni, ini yang membuktikan sebab tu MotoGP ni masih berjalan. Menarik. Kalau orang cakap bosan, korang tak kau tak tengok betul. Kalau kau kata bosan, kau orang tak tengok betul. Kau kena tengok betul-betul. Maksud tengok betul ni bukan setakat kita tengok race je. Oh, Aprilia menang. Oh, Honda menang kan. Oh, Yamaha perform. No. Kau tengok dekat race je. Kau kena tengok daripada awal lagi sebenarnya. Macam kita tengok daripada FP1, kemudian practice, tengok FP2, kita tengok Q1, Q2 semua. Tapi terutamanya free practice tu supaya kita tahu di setiap lita tu kenapa jentera tu tak perform dan sebagainya. Dan sekarang ni kita dapat tahu yang mana ialah ada orang mula dah komen dah cakap habis dah Ducati dah ni dia kata Ducati hanya menyediakan motor yang dapat ditunggang oleh Marc Marquez je kan. Bro, Le Mans, Silverstone, dua track yang memang bukan direka untuk Ducati. Kau kena tahu tak karakteristik motor tu juga kan. Jadi memang Silverstone ni apa yang dibuktikan sebab sebelum ni pun bukannya Ducati pun yang menang dekat sini kan. So ramai yang macam orang, saya bila tengok ramai yang macam terlalu terkejut bila Ducati tak menang kat sini. Ducati kena tinggal pula tu kan. Ramai yang terlalu terkejut. Tapi bila kalau kau adalah seorang penonton yang betul, kau tahu dah, weh, dekat Silverstone ni Aprilia ada chance. Dan itu yang saya sebut dekat kawan saya masa menonton. Dan itulah yang berlaku. Sebab apa kita tahu track ini Yamaha ada chance, Aprilia ada chance. Bila jadi sesuatu kepada Fabio tu, tahu ini memang Aprilia ni ada chance. Dan itu memang terbukti lah Wandi. Ya, dan yang cikgu kata ditengok daripada FP1, FP2, kebiasaannya di FP1, FP2 ni, setiap FP tu kita akan lebih temu di mana struggle setiap pelumba, setiap pasukan pada minggu itu. Sektor berapa yang dia kuat kan. Ada apa problem dengan motor sebab komen-komen rider selepas sesi hari Jumaat, hari Sabtu. Betul. Itu yang best kita dengar. Supaya kita dapat expect Ahad nanti apa akan jadi. Drama yang macam mana. Betul. Jadi untuk kita katakan Aprilia ni untuk mengejutkan ramai pihak pun sebenarnya tidak juga. Sebenarnya dia hanya mengejutkan sebelah pihak. Nampak kita cucuk. Ni cikgu ni sengaja nak cari isu ni. Dia Aprilia ni dia mengejutkan sebelah pihak tu je. Bagi saya lah. Sebab memang track record dekat sini pun, dekat Silverstone pun memang kita kata memang Aprilia dah membuktikan dah sebelum ni. Ya, kita tahu Silverstone belum ada pemenang yang sama sepanjang kalau ikutkan 11 edisi. 11 kata. 11. Jadi 11 edisi ke Silverstone dia belum ada pelumba yang menang 2 kali berturut-turut macam itulah. Kan. Jadi okey. Dia bukan 11 edisi, 11 race sebab tengah-tengah tu ada yang cancel, ada yang COVID tu. Ya. Jadi 11 edisi kita kata 11 perlumbaan lah, 11 perlumbaan. Jadi kan ada orang ni pula kan. Jadi ada yang perlumbaan cancel, perlumbaan dan orang kata bukan berturut-turut, bukan 11 tahun berturut-turut. Jadi kan COVID tak COVID apa lagi kan. Itu korang ni kadang-kadang bila detail lah sangat pula kan. Jadi gitu. Tapi dia 11 edisi perlumbaan. 11 perlumbaan tanpa pemenang yang sama. Jadi memang kita tahu Lita ni unpredictable, unsangkable.
kan. Jadi tambahan pula Lita ni memang dia direka sedikit kepada jentera yang baik di edge grip, yang mempunyai edge grip yang baik. Dan kita tahu sebenarnya daripada sejak azali Ducati sedikit struggle, walaupun dah banyak dia orang overcome, tetapi masih dia ada sedikit struggle di kawasan edge grip tu, Wandi. Okay, kalau bagi yang nak faham lebih edge grip macam mana, di Lita Silverstone ni pada dia banyak selekoh yang panjang, yang mana di selekoh tu pelumba ambil dalam keadaan gear 3, gear 4. Apa on maksud? throttle. Maknanya itu on throttle pada gear 3, gear 4. Ini maknanya motor tu laju. Motor tu kita kata baring, tapi motor tu dipacu sehingga kelajuan 270 km sejam. So edge grip maknanya tepi tayar tu sejauh mana dia boleh tahan. Dia boleh menahan kelajuan jentera tu. Bukan so tayar saja. Bukan tayar saja, ianya lebih kepada geometri dia lebih kepada aturan, macam-macam benda lagi dan sebagainya. So dari situlah struggle-nya. Dia memang Lita yang nak tengok motor mana yang boleh tahan panas itulah pada sisi tayar, kemudian boleh flip dengan cepat. Seperti mana Yamaha yang dulu Maverick dulu buat, antara yang tercepat. Seolah-olah kalau dah baring belah kiri, belah kanan ni masih panas melekat. Kebiasaannya dia agak mengganggu, tapi Maverick dia boleh buktikan macam dah sedia gam dah. Belah kiri kanan dah sedia gam. Baring macam tu je. So itulah antara sedikit banyak apa maksud cikgu edge grip tadi. Yeah. Jadi litar-litar yang macam ni sebenarnya dia variasi litar ke litar. Ada yang stop and go, ada yang mixed, ada yang edge grip totally. Dan edge grip ni pula kita tak katakan Harris pun sama juga kan. Tapi ianya litar yang lebih konfigurasinya lebih kecil kan. Bila kita katakan berbanding dengan Silverstone ni soft corner dia sangat panjang, dan ada pula yang kita katakan edge grip hanya sekadar untuk ketika dengan throttle saja. Di Silverstone ni dia campuran pula dengan trail braking punya lagi kan. Dah lah dia orang high speed keluar masuk corner tu, keluar dengan throttle, and then bila sampai ke selekoh tertentu dengan trail braking nak masuk corner, sedia untuk flick lagi. Dia kita katakan litar yang memang sangat-sangat berbeza lah dengan litar-litar yang lain. Even kalau kita katakan Formula 1 pun struggle kat sini. Contoh sebelum ni pun Lewis Hamilton pun tayar boleh pecah kan, habis perlumbaan dengan tayar pecah dia apa semua kan. Jadi itu yang pernah berlaku. Memang litar dia cabaran dia berbeza dekat sini. Dan macam komen dekat Izzar Razali cakap dekat sini, masa sprint pun boleh nampak Aprilia boleh duduk kelompok di hadapan. Yes. Kita yang mana menonton daripada awal tu kita nampak dah. Sektor 4, sektor 3. Sektor 2 dengan sektor 4. Aprilia boleh pergi. Kita nampak dah. Memang masa dia orang di sektor keempat tu utamanya lagilah Yamaha sektor keempat dia setan lagi. Memang setan sektor keempat dia kan. Tapi jadi kita dah tahu dah memang ada chance kat sini kan. Memang mencecet kena tinggal Ducati dekat sektor keempat waktu tu kita tengok. Kalau waktu praktis. Jadi kita dah boleh jangka sikit lah sprint race macam mana, perlumbaan sebenar macam mana kan. Jadi kenapa Moto2 start dulu? Mofas tanya dekat sini, Wandi. Ya. Pada minggu lalu bertembungnya perlumbaan MotoGP dengan F1 kan cikgu. So dari situ dia nak dahulukan MotoGP, dia mulakan dengan Moto2 dulu. Kemudian ialah ada penonton yang tak menonton Moto2, Moto3, dia hanya menonton MotoGP, kemudian pergi kepada F1. So dari situlah mereka ni nak mengatur supaya tak bertembung. Betul. Tak bertembung waktu perlumbaan. Perlumbaan yang besar pada masa sama. So dia adjust Dia sebab ada beberapa minggu perlumbaan yang memang kita katakan macam triple threat lah. WSBK minggu tu, Formula 1 minggu tu, MotoGP minggu tu. Kepada seorang yang memang peminat kita katakan perlumbaan, kita tengok semua kan. Kita tengok semua. Tiba-tiba, alamak, aku nak tengok mana satu dulu ni. Jadi kalau kau tengok balik memang selalunya walaupun diorang ni lawan dekat Eropah juga dua ni, tapi waktu perlumbaan untuk kelas utama tu berbeza. Jadi kau ada masa untuk kau tengok yang ni kejap, lepas tu baru kau alih ke tengok yang ni. Dia jarang diorang, takkan adalah diorang buat benda tu jalan sekali. Sebab apa macam kita kata sekarang ni semua dah under satu company kan. Jadi diorang pun tak boleh market lah kan benda tu kan. Jadi itu dia. Baik, faham jelas. Mantap Mofas. Okey baik.
kembali kepada perbincangan kita tadi, kenapa pula dikatakan prestasi Ducati merudum? Jadi prestasi Ducati merudum ni, adakah ianya merudum sebab betul-betul prestasi merudum ataupun ianya merudum kerana keadaan litar? Itu satu. Kedua, saya nak Wadi cerita kat saya sekarang ni, adakah sekarang ni kita katakan efek Marquez berada di dalam Ducati ni, yang dia menggunakan chassis berbeza daripada Pecco ni kan, begitu besar sampaikan kita tengok orang katakan Marquez ni menghondakan Ducati. Menghondakan. Baik, dia macam saya jawab yang sebelum ni, hasil daripada temu ramah inilah pihak media kepada Tardozi sendiri, kepada Gigi sendiri. Dia tekankan kami terbuka. Okey, Tardozi berapa kali kata kami terbuka kepada semua rider kami. Gigi kata kami akan usaha untuk tengok senyuman balik kepada di muka Pecco. So apa yang diminta oleh Mark untuk jentera mereka itu setting peribadi. Yang mana-mana tim pun berlaku. Macam betul. Dulu Rossi dengan Lorenzo pun dua-dua setting berbeza. Maverick dengan Quartararo. So di situ mereka support kedua-duanya. Kau nak yang jenis lebih front end, ini nak lebih seimbang. Tak mengapa sebab dia hasil cantuman beberapa bahagian jentera. So benda tu boleh setting tu boleh dapatlah untuk kemahuan mengikut kehendak pelumba. Jadi ini petanda bahawa Ducati itu menyantuni kedua-dua pelumba mereka, bukannya Mark yang menghondakan Ducati, tak. Betul. Macam tu, itu maksud sebenar. Dan saya nak tambah sikit, yang mana Gigi dia puji Mark. Sini dia puji Mark, dia kata Mark efek dia bila datang ke Ducati memudahkan pengembangan Ducati. Itu ada di komen. Memudahkan macam mana? Kerana apa saja parts yang kita bagi, Mark boleh buat semaksimum. Faham? So kalau macam sebelum ni bergantung pada Martin, sebab Pecco tak berapa. Pecco kalau bagi barang baru, dia perlu masa. Dia susah nak adapt kan, dia lambat nak adapt. Dia nak adapt lagi, lepas tu macam mana nak keluarkan semaksimum mungkin kebolehan parts tu. Tapi untuk Mark, bagi saja dia keluar 20 lap, 10 lap, dia boleh guna sehabis baik. So, dia dapat bagi input betul, balik memang baik untuk engineer. Input yang maksimum. So Ducati engineer boleh tengok betul ke barang ni mencapai objektif penciptaan bahan tu. So itu membuatkan Ducati ni boleh berkembang lebih cepat hasil adanya Mark di Ducati. Itu Gigi katalah. Saya macam saya terbaca satu komen ni, dia kata kenapa dia kata Mark ini menghondakan Ducati ni, sebab dia orang beranggapan bahawa oleh kerana tunggangan Mark yang sangat baik, dia menutup kelemahan Ducati. Sekarang ni memang motor tu okey, cuma sekarang ni motor tu tak berapa perfect, tapi oleh kerana motor tu cukup untuk Mark laju, jadi kita nampak Mark okey. Dan kita nampak Ducati tu okey. Sebenarnya Ducati tu problem dia orang takut sekarang ni. Ini yang saya tengok dalam komen daripada kita punya posting sebelum ni. Dia orang takut Ducati akan jadi Honda. Honda dulu memang Mark kan, sampai bila Mark tak ada, Honda sub terus. Rupanya sebelum ni power sebab Mark je. Dia orang takut sekarang ni Ducati kurangnya development ataupun sekarang ni Ducati nampak laju atas litar hanya kerana Mark. Sebab dia orang pun sekarang ni dia orang saya tengok komen sekarang dah matang. Dia orang dah tak banding Pecco Mark dah kan. Walau mana dia orang dah tak ada dah. Cuma sekarang ni dia orang nampak kenapa dulu 4 biji Ducati, 5 biji Ducati terus di depan. Sekarang ni lebih kepada Mark di depan. Dia lebih. Jadi dia orang kata yes, memang Mark adalah seorang pelumba yang sangat excellent. Tapi adakah keekselenan itu menutup kelemahan Ducati sekarang ni yang mungkin dah stale ataupun dah pun sampai plateau, dah sampai satu tempat yang rata sekarang ni. Dia orang takut nanti di saat Yamaha, Honda naik, oleh kerana Mark ni nampak bagus, nanti bila Mark dah tak ada ke, pencen ke apa ke, kembali kepada rider yang lain, habis, dah ditinggalkan beberapa generasi macam tu Wandi. Itulah kalau Ducati kan cepat improve, cepat nak letak barang baru untuk upgrade motor. So kebaikan yang Gigi kata tadi,
bagi je part baru pada mak boleh guna maksimum, perform, di data ada. Tapi macam cikgu kata tadi, boleh jadi benda tu bagus sebab mak je, di tangan mak. Tapi di tangan orang lain, tak berapa menjadi. So, kemenjadian jentera di tangan mak tu boleh menyebabkan sukarnya orang lain. Bukan bermakna motor tu memang betul-betul hauk, tapi orang lain belum sempat untuk capai apa yang mak dah keluarkan. Jadi terus merudum lah. Dia boleh kata. Baik, saya cuba respon kepada komen J Kemboy dekat sini. Yang dua orang cakap ni pernah masuk track ke bawa motor? Alamak. Saya tak kenal awak pun tak kenal saya kan. Jadi baik kita berdiam sajalah kan. Tak perlu kita nak cerita lebih. Maksudnya kita kena buat benda tu baru kita boleh cerita kan. Betul. Kan mungkin itu maksud dia. Saya rasa mungkin macam ni kita orang ni lebih kepada saya pun tak nak kita nak cerita pasal background ke apa-apa pula kan. Kan nak kena cerita macam panjang pula. Jadi episod ni cerita episod kita pula nanti. Cuma kita orang ni lebih kepada media, kita jadi kepada pemerhati sekarang ni memang kita akan meneliti. Analis tak semesti kalau kita kata orang yang even macam contoh saya dalam bidang pendidikan ni, orang yang belajar, orang yang mengajar bisnes, dia pun tak ada bisnes. Dia mengajar bisnes dekat universiti, dia pun tak ada bisnes. Dia macam tu lah. Kena faham bahagian tu sikit lah. Dan kalau nak pergi lebih detail pun, saya percaya abang tak pernah join MotoGP. So takkan, tak J tu lah. So takkan abang J tak boleh bercakap pasal MotoGP kerana abang tak pernah. Betul, sebab kita minat je. Sebab kita minat, kita berborak lah tentang perkara tersebut. Okey, baik. Itulah maksud dia. Okey, baik. Itu tentang Ducati. Baik, isu baru-baru ni naik apabila Aleix Espargaro dan juga Frankie. Okey, baik. Ini saya dah tak tahu nak kata apa. Ada benda satu kita punya posting kita daripada Tulis Media ada up tentang Aleix dan juga Frankie. Memang merata media pun upload benda yang sama apabila Frankie mengeluarkan satu pernyataan dan juga Aleix menggunakan satu ayat yang memang kita katakan macam yelah, memang aku buat benda tu memang nak bagi kena kau pun kan. Jadi apa kita kata komen Wandi tentang benda ni lah. Kita kata macam mana, kita nak kata Frankie ni menuduh. Okay, kita kata menuduh lah. Sengaja macam ibarat Aleix ni sengaja duk cari pasal dengan dia lah. Ada apa-apa sikit salah dia dan sebagainya, ataupun asyik-asyik cari dia macam tu kan Wandi. Sebab kita tahu dia orang ni punya hubungan sedikit sour, sedikit tak baik Wandi. Dan saya suka komen apa ni Aleix tu yang last kali dia kata apa ni, guna otak ke apa last kali. Selepas dia kata yalah, saya memang sengaja pun atur supaya motor saya tu. So dari situlah cara menyalahkan Aleix tu macam memang tak kena cikgu. Siapa yang nak main bowling dengan motor? Betul, menggadaikan nyawa lagi dan sebagainya lagi. Bentang-bentang nampak ibarat Frankie kata tu macam Aleix tahu Frankie ada depan sana dekat selekor, okay, aku jatuhkan motor, aku main bowling. Tak kena lah. Betul. Iyalah, itulah boleh kata. Tak ngam lah kata. Tuduhan macam tu tak bagus lah. Betul, tuduhan macam tu saya rasa. Dan apabila mungkin kita katakan benda tu pula, dia nak kata pun satu hal, Aleix pun sekarang ni dia baru macam buat tenang lah kan. Sebab kita tahu Aleix punya perangai macam mana kan. Memang dia kepala angin juga kan. Memang dia nak kata kepala angin, kepala otak pun kadang-kadang ada juga dekat Aleix ni kan. Tapi sekarang ni dia konon-konon buat profesional sikit lah. Yelah, memanglah aku nak buat tu kan kau apa semua pun kan. Tapi kita katakan mungkinlah sekarang ni baru nak kata macam nak kena buku temuruas kot. Kawan ni pun boleh cakap juga kan. Sekarang ni dia ambil langkah gaya orang tua sikit. Dia macam berlebih kepada sarkastik sikit ke apa-apa macam tu. Yelah, memang macam tu kan. Tapi antara benda yang saya tengok bila kita tengok komen lah, memang kita tengok komen memang ramai yang macam menemplak si Aleix Espargaro ni. Dia kata macam kau dah terlibat dengan HRC sekarang ni adalah sebagai test rider. Jadi kau kalau boleh jangan untuk beri risiko kepada pelumba-pelumba yang lain kan. Jadi mungkin ada betulnya kat situ kan, jangan melibatkan risiko kepada pelumba-pelumba yang lain. Tapi kita kena faham juga dia pun dibayar oleh HRC untuk tahu limit, dia orang nak tahu kemampuan dan sebagainya. Kalau dia tak buat betul-betul seperti perlumbaan sebenar, data tu pun tak dapat. Rugilah juga HRC bayar dia tu kan. Jadi
kita tak tahu entah siapa yang salah, aku tak tahu. Frankie pula dia kena ingat, jangan macam antara komen yang saya letak dekat dalam kita punya tu, dia ada main character syndrome. Dia rasa dunia ni berputar hanya kerana dia, ataupun dia berada di tengah tumpuan. Segala benda jadi semua sengaja orang nak cari aku, sengaja orang nak kenakan aku. Dia jadi kepada main character syndrome ni, dia bukanlah syndrome yang ada betul-betul terbukti dalam klinikal ke apa-apa, cuma ini adalah orang yang lebih kepada menyatakan macam benda berpaksi atas diri dia. Segala benda yang kena adalah sebab dia bagus, ataupun benda yang tak kena sengaja orang nak kenakan dia. Jadi kita tak tahu siapa yang berada di sebelah mana bagi bahagian perkara inilah, Wandi. Saya tak nak belah sama siapa ni kan, tapi entahlah, Wandi. Dan saya tambah lagi pasal cikgu kata apa ni, LH sebagai test rider Honda. Ini luar topik sikit daripada Frankie. Baru-baru ni dia komen, ini saya share kepada sahabat-sahabat. Baru-baru ni LH dia ada kongsikan bahawa sebenarnya yang Honda ni pada zaman Mark dulu dia kurang aktif dalam memberi keputusan ataupun membuat perubahan atas apa yang Mark minta. Dan tim yang ada sekarang ni dia kata ini bukan lagi yang Mark ada dulu. So tim sekarang ni lebih agresif, lebih nakkan input dan mengubah. So jentera yang ada sekarang ni jauh lebih baik daripada apa yang zaman Mark dulu. Disebabkan tim yang sekarang ni lain. Itulah. Jadi itulah kita tengok je macam mana kan. Jadi apa-apa pun tak ada apa-apalah sangat pun sebenarnya. Mungkin lebih kepada emosi dia. Kawan ni cakap waktu dia emosi, kawan ni pula balas waktu dia emosi juga kan. Sebenarnya macam tak ada apalah sangat kot kan antara dua-dua orang tu. And then kita pula media tengok benda yang panas, kita up sikit, jadi macam dah tak belakang dia orang minum kopi sesama dah, kita tak tahu benda tu. Baik. Seterusnya ada beberapa kita tengok publikasi. Kita tengok publication sebelum ni. Dia mengapikan lagi. Kita dah nampak semua orang sekarang ni dah makin profesional lah. Tak ada dah puak mana kan. Walau. Kita dah tak sebut dah wala sekarang ni. Wala tu season lepas je kan. Kita dah tak main wala dah sekarang ni kan. Tiba-tiba ada satu publication ni dia macam mengapikan kembali kemarahan tersebut. Dia kata macam, tengok red flag kan, nak race pun pakai kabel. Punyalah nak bagi makan semenang lah, kata macam tu lah. Ibarat dia macam tu kan, sampai nak race pun pakai kabel. Wandi nak respon dulu ke saya nak respon dulu ni Pak Bishi? Cikgu dulu lah. Cikgu tengah mood baik. Mood saya sekarang ni dia jadi macam bang, kalau tak tahu pasal rule, diam. Rule, kalau tak tahu pasal rule, diam. Tambah pula bila kita berada di atas satu platform yang orang lain boleh tengok. Yang orang lain, kita tambah pula bila page kita punya profile kita ke apa-apa yang mendapat reach yang besar. Kan? Jadi menimbulkan spekulasi. Kan? Walaupun mungkin itu adalah clickbait daripada anda, ataupun itu hanyalah untuk kita kata engagement bait daripada anda upload benda tu saja nak bagi orang komen banyak dekat bawah apa semua. Tapi kena ingat, kredibiliti anda berpegang kepada apa yang anda postkan tu. Kan? Bila anda postkan sampai macam tu, tengok dekat bawah memang orang komen. Kau tak tahu pasal rule ke? Rule ni dah ada dah pun. Rule ni dah ada siap updated untuk 2024 lagi dan sebagainya. Orang dah komen balik kat bawah apa semua tu. Dan bagi saya, untuk seseorang menyatakan macam tu, kena faham. Okey, baik. Kena faham dulu apa red flag ni macam mana. Boleh tak, ataupun Wandi nak terangkan bahagian red flag ni, Wandi? Yang red flag yang terjadi baru ni, kalau firstnya red flag dikibar, tanda perlumbaan dihentikan. Betul. Dihentikan serta-merta. Itu bermakna red flag. So kita tengok baik lumba motor ke lumba kereta ke, betul, lumba di peringkat bawahan sekalipun, di peringkat pocket bike sekalipun, kalau red flag maknanya berhenti. Ini bermakna lita tu tak selamat digunakan. Baik. Red flag senang je. Maknanya lita tak selamat digunakan, maka wajib berhenti. Tak selamat digunakan boleh jadi ada sesuatu yang mengganggu perjalanan di lita tu. So boleh jadi tumpahan minyak, ataupun ada kangaroo, ataupun ada dan macam-macam lah apa semua. yang menyebabkan risiko kepada pelumba-pelumba yang lain, membahayakan keselamatan para peserta. Jadi itulah perlu dikenakan red flag. Kemudian syarat dia, peraturan dia lagi, kalaulah perlumbaan belum sampai 3 pusingan dah dikenakan red flag, maka perlu restart.
restart dari awal. So tak kira siapa yang jatuh, tak kira apa yang terjadi, boleh start balik, boleh masuk sebab completely restart. Senang cerita macam. So kena tahu 3 pusingan. Kalau terjadi sebelum sampai 3 pusingan, boleh start balik. So tak ada isulah favor kepada rider ke, saja lebih pada rider, taklah. Itu je. Dia kena faham apabila red flag ini berlaku, dia orang boleh kembali dengan kita kata apa, kembali ke grid asal. Dia orang boleh kembali bila red flag dikibarkan di bawah 3 lap. Di bawah 3 lap dia orang boleh untuk kembali dengan grid asal. Adalah syarat-syarat dia di mana dia orang kena bawa balik jentera dia orang tu kena diperbaiki dan tidak boleh tambah minyak dan sebagainya. Tapi memang boleh digunakan, boleh mula dengan grid asal. Walaupun pelumba lain tu dah jatuh lebih awal. Yang orang tak setuju sekarang ni, orang cakap macam, orang lain dah jatuh tu jatuh lah. Kes tu lepas tu kan. Tapi oleh kerana rules dah sebut macam tu, okay, bukannya benda tu baru direka ke apa-apa, memang rules dah sebut macam tu, kita terima dan kita aku. Kalau benda tu terjadi kepada Somcat Chandra pun, still, Somcat Chandra akan dapat reh balik. Bukannya sekadar Alex Marquez dan juga Mark Marquez saja. Cuma peraturan dah tulis. Ikut kalau tak ikut lah, bayangkan kita senang cerita macam ni lah. Habis tu kau nak apa? Okay, Mark dengan Alex tak bayar race. Kau nak tengok terbakar Silverstone tu. Kau nak tengok orang mengamuk macam mana pula. Lagilah teruk. Cuma okay, silakan Osman. Yang contoh lah, yang rider dia benci, dia marah sebab join balik kenapa menang kan. Tapi rider yang kononnya dia suka, okey pula dia. Betul. Itu masalah dia tu. Itu masalah. Itu masalah problem. Itu kan masalah biasa, masalah problem. Masalah double masalah problem. Baik, itulah saya. Jadi apa bila itu tanggung red flag tu kan. Nanti baca dekat web kita ada buat. Kita ada buat penerangan di twmedia.my. Pergi masuk dekat twmedia.my. Okey, baik. Itu tentang perkara tersebut. Bila peraturan tu peraturan lah. Cuma bila kita berada dalam platform, kita ada dalam satu publication, kita mempunyai pengaruh, kita kenalah jaga. Tambah pula kita punya circle ni tak besar. Circle kita ni tak besar. Circle MotoGP ni dia tak besar. Balik-balik orang yang sama je. Dia macam kalau betul-betul circle peminat MotoGP ni dia tak besar. Yang lalang tu banyak, yang masuk tanya abang cakap ni dah pernah race belum, itu banyak. Tapi yang kalau betul-betul enthusiast ni dia tak sebesar mana pun. Orang tu lah pergi event kita kata apa, Yamaha, orang tu lah kau tengok event Honda muka tu juga. Kau pergi event Aprilia pun orang tu juga. Kau pergi dekat Sepang punya race day pun orang tu juga. ARC pun muka tu juga sebenarnya. Muka yang sama je sebenarnya. Okay. Sebab tu kita nak tanya juga. Abang tu tadi saya tak pernah nampak muka. Jadi abang betul minat race ke? Okay. Okay. Kita nak tanya, kita nak cakap yang tu. Okay, baik. Kita red flag ni satu je. Info tu kena betul. Dan elakkan spekulasi yang boleh menyebabkan perbalahan antara peminat. Kita elakkan perbalahan tu lah. Baik, seterusnya prestasi Yamaha. Kebetulan ada orang komen dekat sini. Peraturan Ariel Vec tanya dekat sini, kita punya 2 years anniversary. 2 years anniversary punya follower. Thank you lah dah follow kita dah 2 tahun. Isukan tentang Yamaha, Fabio Quartararo sikit je. Pedihnya sampai ke Johor payah nak tidur. Saya cerita kronologi lah, senang cerita. Okay, cikgu. Sebelum cikgu komen lebih lagi. So, apa yang jadi pada Quartararo, dia bermula dengan baik di sesi praktis pun cantik, qualifying pun cantik. Tapi yang race kali ni kita tahu ramai yang menantikan kemenangan, cikgu. Ramai yang peminat maupun yang tak minat nakkan Yamaha kembali ke depan. Dan betul, nampak macam dah hampir. Okey, boleh menang lah kali ni, boleh menang. Tapi yang terjadi ialah motor Fabio tu, rear height device dia tak discharge balik, tak ni balik. Jadi motor dia tu turun, dia tak naik balik, apa panggil disengage. Dia still engage rear height device dia. Itu membuatkan motor dia ke bawah. Jadi tayar belakang dia tu hampir dengan ekor. Kita boleh nampak jelas masa motor tu diletakkan di tepi dinding, disandarkan pada dinding. Jadi itu membuatkan dia tak boleh nak
nak teruskan perlumbaan. Bahaya motor macam tu. Itu je. Jadi pedih dia tu, pedih dia tu bukan tak tahulah, kita ni bukan penyokong dia sangat. Bukan kita lah, saya lah. Saya ni bukan penyokong dia sangat, walaupun selalu saya buat event, memang selalu saya buat event dengan Yamaha. Saya jadi host dekat Yamaha MotoGP ke apa-apa semua kan. Tapi kita bukanlah kita kata fan dia sangat ke apa-apa, tapi mungkin ada betulnya juga bila kita nakkan kelainan dalam satu perlombaan kan, kita nakkan siapa orang lain pula ke yang naik, dan apabila benda tu jadi, dan apabila saat dia melutut dan juga sedih tu, dia macam touching betul-betul dekat hujung-hujung sikit lah hati tu kan. Dia macam terasa juga sikit, kecuali waktu dia zoom balik dekat dalam pit, dia pergi tunjuk muka jantan seorang lagi tu, itu tak kisahlah kan. Jantan lagi seorang tu pahal pergi fokus Mamat tu pahal lah kan. Tapi yang asyik-asyik tunjuk pasangan dia tu kan, geli aku. Tapi ya bila nampak dia sedih macam tu kita tahulah sebab dia rasa dia dah on form, dia rasa dia akan boleh buat, tetapi benda yang di luar kawalan dia jadi memang sangat-sangat frust lah kepada Fabio Quartararo, dan saya pun terasa memang sangat-sangat frust lah bila benda tu berlaku. Tetapi itu racing. Itu racing. Itu racing. Kalau itulah ya Wandi. Ini lebih kepada penantian sebenarnya. Yang ramai yang frust ni, termasuk macam saya sendiri yang bukan fans Yamaha dan juga Fabio, tapi still frust sebab satunya kita dah lama tak tengok Fabio menang, dan kebangkitan dia kerana ia melambangkan kebangkitan Yamaha. Betul. Tapi itulah pernah terjadi sebelum ni pun kepada Fabio, bukan ni pertama kali. Tapi once dia dah menang, nanti dia akan repeat menang-menang. Itu seperti macam cikgu kata sebelum ni. Ya. Dan dia dah kembali, dah dapat habit jadi Saturday Boy ni. Kita tahu dulu waktu dia PSRT dulu, waktu dia dengan Petronas Sepang Racing Team dulu, dia Saturday Boy, kemudian baru dia jadi race winner kan. Jadi sekarang ni kita pun nak tengok dia dah jadi Saturday Boy balik. Tapi bila atas track tak dapat menang lagi, kita nak tengok the next step is win the race lah untuk Fabio Quartararo. Okay, baik. Faisal Ishak, dia tanya mohon pencerahan tire pressure cikgu, pencerahan kepada otak lembab kelas belakang macam saya. Kita lebih kurang Faisal. Tapi sebenarnya kita dah bincangkan sebelum ni. Saya rasa ada artikel kita dekat dalam twmedia.my, boleh tengok balik. Tapi saya bagi tahu ringkas lah. Seseorang pelumba boleh menggunakan ataupun boleh melebihi tire pressure, sama ada melebihi ataupun kurang, tidak melebihi 60% daripada perlumbaan. Maksudnya kalau daripada 10 lap tu, dia tak boleh lebih pada 6 lap lah dia melebihi kadar yang ditetapkan tu. Dia ada syarat dia. Bukannya bila lebih je 1 PSI, okay go ban, tak ada. Sebab kita tahu baru-baru ni ada 4 orang pelumba yang dikenakan dengan tindakan benda ni. Savadori, tak silap saya sekali kan. Somkiat Chantra, Marini dan Rizwan, siapa dia? Ada 4 orang lah, ada 4 orang yang kena tu lagi. Jadi dia bahagian ni sedikit rumit, dan benda tu memang dia ada all time punya, sepanjang masa ada monitoring system untuk FIM. FIM ada tengok tire pressure monitoring system tu, TPMS untuk dia orang tu. Tapi bukan yang pasal kat kepala tiup tu lah, itu kita punya marhain. Dia ada sistem dia orang. Dan ada alert yang naik kalau ada tim-tim tertentu, dia ada alert yang naik kalau dia orang dah lebih ke apa-apa ke. Tapi dia orang tak boleh lebih 60% daripada perlumbaan. Dan dia ada syarat dia untuk sprint race pula. Sprint race ada berapa peratus dia. Ada dekat artikel kita sebelum ni. Jadi kita tengok komen kita tu, sokong Fabio tapi bukan Yamaha, melainkan Yamaha dah betul-betul improve jentera, baru saya sokong balik Yamaha. Inilah pengertian lalang yang sejati. Okey. Kita bukan apa, kita nak, sebab kita tahu Fabio adalah pelumba yang sangat berkualiti. Okey, sangat berkualiti. Dia, Peko, Zarco, kita ada beberapa pelumba yang kita kata memang itu adalah outstanding talent. Dan ada beberapa lain tu macam pelengkap grid je kita katakan. Tapi ada yang lain tu memang outstanding talent, tapi kita tahu ada sebab-sebab tertentu je dia tak dapat perform. Jadi kita nak dengar dia ulas lebih pun, saya rasa semenjak daripada kontrak baru dia, Fabio Quartararo ni, semenjak kontrak baru dia 2 tahun lepas, dia kurang bercakap tentang jentera. Sebab sebelum tu dia banyak bercakap pasal jentera. Dia banyak komplain pasal jentera. Pak sign kontrak baru, dia menjadi highest earning rider MotoGP, senyap. Dia kurang komen pasal jentera dia. Kena faham, dia pelumba yang paling mahal berada dalam
gaji dibayar oleh pasukan sekarang ni, Fabio Quartararo. Jadi sebab itulah kot dia diam saja. Jadi kita nak dapat input sangat daripada Fabio Quartararo pun kurang sikit lah buat masa sekarang ni kan. Jadi itulah tentang benda tu. Baik, tentang Yamaha kita dah pun settlekan. Baik, tentang satu lagi jentera Jepun ni. Okay, kita ada orang tanya tu pasal Toprak tu. Sekejap lagi kita cerita pasal Toprak. Okay, kita cerita sikit pasal jentera Jepun ni. Apa kita kata yang digunakan oleh Wak Zarco ni kan, apa yang dibaca oleh dia sampai jentera perform dekat tangan dia ni, Wandi? Yang saya nampak talent dia lah. Memang kebolehan dia itu yang melebihkan dia. Seperti mana Mark dulu, hanya Mark yang perform dengan Honda, itu kerana kebolehan dia. So begitu juga pada Zarco sekarang. Tapi dah mula nampak Marini dengan Mir pun dah makin tak jauh dah. Dah mula boleh ke depan bersama Zarco ataupun menghampiri Zarco. So itu menunjukkan jentera tu dah mula mesra dengan kebanyakan pelumba, dah mula kompetitif. So tak lama lagi saya yakin Honda pun akan mampu jadi macam Yamaha, fight untuk dapat pole position dan seterusnya untuk sentiasa kejar bagi dapat podium. Dan kepada yang kata kepada Zarco dulu, bolehlah menang sebab waktu hujan, lepas tu bolehlah menang sebab race di tempat sendiri. Kali ni tadi di awal tadi dah ada yang mohon maafkan cikgu. So dari situ kata Zarco dia memang boleh bawa Honda. Sebab adalah dia dapatnya naik podium pada perlombaan baru-baru ni. Betul. Dan satu benda juga pasal Zarco ni, kita kena tahu dia rider ni ada sampai satu masa dia akan klik. Dia akan dapat macam klik, semua benda menjadi. Sekarang ni benda ni jadi kepada Zarco. Dia dah dapat momentum dia tu. Sebab tu kadang-kadang bila satu pelumba ni dia tak pernah menang pun, tiba-tiba sekali dia menang, benda tu akan jadi habit. Dia akan boleh menang lepas ni. Dia akan memang akan terus tiba-tiba top 5, tiba-tiba top 3. Dan sebab apa? Sebab once dia dapat klik, okay. And then ada juga bila pelumba ni dia perform and then dia berlaku sesuatu pada dia jatuh ke apa-apa, untuk dia recover balik kepada prestasi dia yang sebelum ni agak susah. Jadi sekarang ni musim Wak Zarco ni tengah moral up lah, senang kita cakap dalam bahasa kampung dia tengah moral up lah sekarang ni. Jadi dia dah tahu mungkin untuk aku dapatkan benda ni sebelum ni tak dapat, tiba-tiba aku ubah benda ni dapat, jadi dia dah dapat master satu benda tu. Mungkin itu yang berlaku kepada Zarco sekarang ni. Kena faham kan? Sebab kita kadang-kadang kita setting jentera kita pun, kita tak dapat tetapan yang kita nak tau. Lepas tu tiba-tiba ada satu hari tu kita adjust something, baru dapat, baru aku faham ini buat benda ni. Dia baru dapat klik. And then dia terus dapat kita kata exploit benda tu lah. Jadi aku boleh ekstrim lagi lah macam ni. Ada jadi macam tu. Jadi mungkin itu yang berlaku kepada Zarco. Dan jangan tanya saya tentang Luca Marini. Okay. Masih luka. Okay, yang tanya saya pasal concession ni, Faisal Ishak ada tanya saya pasal concession. Sebelum kita broadcast ni tadi, saya dengan Wani pun ada sembang juga pasal concession. Okay, concession dia tahun ini, dia bermula pada tahun 2024 sebenarnya. Concession baru, di mana dia bahagi kepada 4 grouping. Okay, nanti saya rasa kalau Tuwis belum buat artikel benda ni, kalau ada boleh cari, kalau tak ada nanti mungkin Tuwis akan buat artikel lah tentang concession ni. Jadi concession ni dia terbahagi pula sekarang ni kepada ranking-ranking. Okay, kita ada 1 pasukan di ranking A, 2 pasukan di ranking C, 2 pasukan di ranking D buat masa sekarang ni. Honda, Yamaha D, KTM Aprilia berada dekat C, Ducati A. Okay, itu yang buat masa sekarang ni. Tak ada satu pun tim yang berada di ranking B. Okay, untuk kiraan semula konsesi ni dia ada 2 window. Yang ini yang saya pening sikit, yang saya susah sikit nak faham. Yang saya tak faham saya bagi tahu. Yang saya tak faham saya bagi tahu terus, saya tak faham. Jadi kan orang cakap saya cikgu buat pala kan. Dia ada 2 window ataupun 2 jendela kiraan semula. Okay, adalah satunya apabila bermula sehingga ke penghujung, satu window yang pertama daripada mula season sampai penghujung season, maksudnya dia akan kekal. Dia ada window kedua pula di mana apabila selepas summer test. Bahagian tu yang saya tak berapa nak faham lagi, saya kena baca lebih sikit. Minta maaf saya tak boleh nak bagi tahu lebih lagi. Saya akan buat pembacaan lebih sikit sebab rules ni pun rules baru, sebab rules tahun 2024. Jadi kita pun tak berapa nak bagi perhatian sangat kan. Tapi dia ada 2 window. Cuma kita tahu sebelum ni bila dia ada race win,
dia akan terkeluar dah daripada konsesi. Dia macam tu. Sekarang ni dia ada grouping pula. Grouping ni dia ada mata-mata dia, mata terkumpul daripada pasukan dia, daripada berapa race dia ada pekali-pekali dia lah, dia ada formula dia tu kan. Jadi saya beritahu detail lagi agak sedikit sukar. Cuma sekarang ni tahu ada 4 kategori, 4 rank. Daripada 4 rank tu, rank B je yang tak ada. Dan ada 2 window, 2 jendela untuk diorang kira semula konsesi ni. Pengiraan konsesi tu sebelum ni macam kita tahu, Aprilia hilang konsesi terus kan, mid season kan, dia terus hilang konsesi sebelum ni. Tapi KTM KTM masih KTM dulu. Lepas tu dia hilang konsesi terus. Mula ni jadi korang kata aku tak baca pula ni kan. Aku lupa. Okey. Tak ada dua lah Aprilia dan KTM dulu dia macam hilang konsesi sebab apa, dia orang dah dapat win dan sebagainya. Menang. Jadi untuk formula baru ni dia ada formula lain lagi. Sebab dia orang nak kembalikan fight sesama jentera-jentera untuk adilkan sedikit lah. Senang cakap, dapat pertolongan sikit kan. So tu kita kata Ducati, ada yang tanya macam, Ducati nampak macam performance dia tak ke mana lah sangat. Yelah sebab dia orang bukan dalam konsesi. Sebab orang lain boleh letak je apa update dia orang nak letak. Yamaha nak letak, nak update, nak ni. Engine. Tapi untuk KTM, untuk Ducati dia macam, dia orang update. Wow, seronoknya. Aku tak boleh buat apa-apa ni kan. Dia tak boleh nak buat apa-apa. Jadi itulah kita kata kena faham juga sikit. Faizal, saya first time join. Sangat menarik, sangat ilmiah. Thank you Faizal. Terima kasih Faizal. Saya tambah sikit aku supaya boleh nampak apa beza. Okay, kalau Ducati Group A dia akan dapat tayar paling sikit. Dia di MotoGP betul. Dia ada tayar yang disediakan. Berapa banyak tayar yang kau boleh guna untuk tahun ni. Betul. So Ducati di Group untuk A dia test. paling sikit. Untuk test. So paling sikit tayar yang dia boleh dapat. So test dia tak boleh buat banyak lah sebab tayar ada sikit. Betul. Kemudian test hanya pada official test saja. Dia tak boleh buat luar pada test. Betul. Bagi Yamaha dengan Honda, dia free. Dapat lebih banyak tayar. Kemudian dia boleh tayar test dia, mana. Saya nak bagi tahu pasal tayar awal ni Ducati 170. Ducati Yamaha dan juga Honda 260. 90 set tayar lebih daripada Ducati untuk test. Banyak. So banyak tu maknanya Yamaha nak pergi test katakanlah minggu depan, jom kita test dekat Sepang, boleh. Honda pun sama, jom pergi dekat anytime. Malaysia, private boleh. testing anytime boleh. Itu dari situ. So dia membangun katakanlah jom kita test engine baru Yamaha V4. Test dan boleh. Dan lagi satu kena ingat, macam contoh yang berada dalam konsesi C yang ada sekarang ni, C dengan A dan juga D. C dengan A dia orang hanya boleh buat test dengan test rider saja. Maksudnya dia orang hanya boleh pakai test rider dia orang saja. Macam dekat Ducati dia ada siapa nama dia tu? Nombor 5 Michele Pirro tu. Michele Pirro tu, lepas tu untuk Aprilia dia ada Savadori and what not tu kan. Jadi dia orang hanya boleh pakai rider tu je untuk testing. Untuk Honda Yamaha, dia nak pakai rider utama dia pun boleh pergi test. Dia boleh pergi test private testing, pakai rider utama pun boleh. Lepas tu dia boleh pilih mana-mana liter untuk pergi test. Dia boleh pergi pilih mana-mana liter. Untuk Yamaha dan juga Honda dia boleh pilih mana-mana liter. Jom minggu ni pergi Chang, jom. Minggu ni jom kita pergi Lepak Leman ke, pergi buat testing kan. Silakan. Orang lain hanya terhad kepada 3 yang testing yang diletakkan tu. 3 yang test wajib tu saja. Ya, betul. Dia bila sampai limit tu cuma saya tak tahu perkiraan semula tu bila. Dia ada bagi tu ada 2 window. Satu daripada permulaan musim hingga penghujung musim yang kekal dalam konsesi tu. Dan yang kedua adalah di pertengahan musim, iaitu di pertengahan sama. Yang tu je saya tak dapat pastikan bila dia orang nak bagi tahu tentang bila berubah tu. Bila berubah tu. Dan yang akhir sekali, yang mana konsesi C dan D, dia orang pun konsesi D saja, maaf kata. Yamaha dan juga Honda, engine spec bebas. Dia orang boleh upgrade anytime. Engine spec dia orang. C dan juga A tak boleh upgrade sesuka hati. Okey, baik. Untuk Faisal Ishak tadi tanya lagi ni, pandangan two wheel berkenaan jentera 2027. Soalan saya agak teknikal sikit. Teknologi performance, adakah performa motor baru menghampiri motor semasa ataupun jauh lebih perlahan? Saya jangkakan menghampiri akan boleh
lebih daripada sekarang. Itu mungkin sebab kita pun tak tahu lagi apa yang akan berlaku sebab dia orang pun tak dibenarkan lagi test untuk jentera yang akan datang ni kan. Kita pun menjangkakan benda yang sama, contoh Formula 1 bila bertukar konfigurasi enjin, konfigurasi macam-macam, memang untuk first year dia akan berkurang sikit, kemudian dia memang akan naik rapid balik. Dia memang akan rapid naik balik untuk mengejar balik rekod-rekod yang lama macam tu lah. Jadi sampai satu masa dia orang akan dapat potong jugalah. Tapi untuk kita katakan terus untuk masa depan ni, buat masa sekarang ni saya tak fokuskan untuk 2027 punya regulasi. Saya lebih suka untuk tengok performance tahun depan apabila tayar bertukar. Ya. Itu lagi suka saya nak tengok. Bila apa beza sangat Michelin dan juga Pirelli. Itu yang saya suka tengok. Baik. Dan kita punya tajuk yang last lagi lah. Tajuk yang last kita sebelum kita dah 11.30 dah pun. Tentang TR. Toprak Razgat Lioglu. Saya ingat ni, Wani, saya ingat lagi. Waktu tu saya kena ada orang tanya, Muhammad Adi tanya, WSBK pun tukar regulation ke 2027? Saya rasa memang MotoGP saja kot buat masa sekarang ni kan. Tapi saya tak pasti bahagian ni. Saya tak nak jawab, dia kena kejap. Okey, Toprak Razgat Lioglu, saya teringat balik tahun 2021 saya dipanggil oleh Sport TV untuk jadi pengulas kan. Dia bagi saya event masa tu dekat San Juan Villicum dekat Argentina. Untuk saya mengulas kali pertama WSBK. Dia campak aku dekat WSBK man. Sebab saya minat MotoGP je, memang saya buat komentari MotoGP je. Tiba-tiba dia hantar aku dekat WSBK. Malam tu kan, esok event tu, esok dah start free practice. Malam tu saya Toprak Razgat Lioglu. Razgat Lioglu. Saya duduk menghafal cara sebut nama dia supaya tak tersasul dekat dalam TV. Saya sampai Razgat Lioglu tu saya ulang berpuluh kali supaya saya dapat sebut nama dia tak sebut salah. Contoh Jonathan Ray kan ada orang biasalah kawan kita yang mana ni sikit, Jonathan Ray lah sebutnya, Rea lah sebutnya. Kita nak kena sebut nama semua betul-betul sebab nama-nama yang lain ni kita tak kurang hafal untuk WSBK. Tapi itulah selingan sikit. Okey, Toprak Razgat Lioglu yang katanya ada deal dengan Yamaha, Wandi. Dan ini cerita terbaru yang mana beberapa rakan media Eropah sana mula kata hampir pasti. Cuma tunggu masa pengumuman je. Kita macam mana cikgu, kita media banyak juga WhatsApp. Okay, kita ada dalam grup KTM, kita ada dalam grup William melalui email apa semua. So bukanlah kita ni sekadar membaca apa yang mereka report. Tak, kadang info semasa daripada team tu dia ada share juga melalui WhatsApp ataupun email. Dan kes ni bukan Yamaha hebohkan lah, tapi daripada rakan media yang antara yang ada kabel sebelah dalam pedok talk lah, orang cakap pedok talk lah. Dan dia ada kabel lah di geng Yamaha. Boleh kata hampir pasti Toprak kali ni memang ke Yamaha dan tunggu masa pengumuman je. Itu je kata yang mana tak tahu, Wadi cakap tadi tu dia kita orang ni pengamal-pengamal media ni, dia bukan sekadar saluran kita adalah MotoGP.com saja. Okay. Kita ada terlibat memang dengan official group daripada tim-tim tertentu. Kita dapat juga direct newsletter daripada kita punya tim-tim kan. Kemudian kita ada juga kenalan-kenalan di belakang tabir. Okey. Sebab contohnya sebelum ni pun bila kita sebut something dekat dalam kita punya podcast ni, ingat dulu Habib Fuad cakap tak kan. Dah ada je menyebut tak. Jadi kita tahu itu kawan-kawan kita, kontak-kontak kita kat luar sana. Jadi buat masa sekarang ni seperti yang Wandi cakap tadi dah. Kita hanya buat masa sekarang ni rumors ni, dah kata rumors pun tak, cuma tunggu masa je. Tunggu masa je Wandi tunggu masa saja. Level dia tunggu masa. Level dia tunggu masa je. Sebab okey, silakan. Cuma persoalan dia siapa yang akan ditendang. Kalau cikgu lah pemilik Yamaha, masuknya Toprak, siapa cikgu nak tendang? Kalau Yamaha punya rider sekarang ni kita ada Rins, Fabio Quartararo, Miller dan juga saya susah nak fikir. Rins pun baru race winner tahun lepas kan. Nak kata dia tak perform, dia tahun lepas dia race winner. Rins.
Fabio Quartararo Ada yang pilih memang Rin. dah apa 2 tahun lepas Fabio Quartararo pula dah memang world champion. Kan? Jack lah. Miller Viva Miller kan. So, kalau tengok sekarang cikgu, Miller perform lain macam. Perasaan Miller perform lain macam. Sebab Miller ni biasa lah, orang kata bila dia dah uncertainty dia punya kontrak, maknanya tahun depan belum lagi ada kontrak, maka tahun ni dia akan perform. So untuk pengetahuan semua, Miller tahun ni last dia. Kalau dia tak buat sehabis baik, mungkin dia tak disambung. Macam tu. Tapi Pramac kata dia nak Miller. Pramac kata lah. Dan kalau kita ikut pun market sebenarnya, Miller mempunyai market yang tertentu. Kena faham, dia orang ni business. Dia orang ni business juga. Dia orang buat decision, bukan sekadar decision dari segi performance saja 100%. Market juga. Kenapa dia orang naikkan Somkiat Chantra? Ada sebab dia. Kita kata lah level macam ni Somkiat Chantra ke apa-apa. Ada sebab dia orang naikkan Somkiat Chantra. Market tu. Dia orang nak kejar market tu sebenarnya. Kan? Jadi untuk kita katakan market Eropah, kalau kita katakan Oliveira, lambakan Eropah punya market dah settle. Kan? Dan saya rasa dia orang perlu kekalkan market dia orang dekat Down Under, dekat Australia. So saya rasa saya jangka mungkin salah seorang akan ditolak, sekurang-kurangnya akan ditolak menjadi test rider lah. Dia tak ada outright buang kot. So nanti kita nantikan. Betul lah. Mungkin di hujung nanti baru akan keluar lah berita sahihnya, pengumuman macam mana. Tapi saya nak tanya, kalau yang kan Yamaha kan ada bad record dengan, bukan bad lah, macam dulu kan Toprak apa pernah macam kena scam satu ataupun tak perform lah dengan M1 tu kan. Kalau betul benda ni jadi, macam mana pendapat korang? Pendapat saya dia dah bukan motor dia. Dia kena bagi masa dekat dia ni kan, walaupun macam mana pun kan. So bagi Toprak ni senang cakap, dia ni top rider juga kan. Kita tak boleh kata apa-apa, dia bagi atas motor apa pun dia boleh pergi kan. Atas Yamaha dia boleh pergi, sebelum tu Kawi pun dia ada naik kan. Lepas tu dia pun ada naik dengan BMW sekarang ni kan. Pun dia senang adapt. Walaupun sedikit masa diperlukan, tapi maksudnya dia still dapat adapt dan dia still dapat menang kan. Untuk dia adapt ke atas jentera prototype di MotoGP ni, saya rasa bukan perkara yang susah untuk dia lawan dia. Dan untuk bad record tu dia lupakan je lah. Sebab Yamaha pun nakkan kemenangan. So apa yang terjadi yang sejarah hitam dulu, yang tak adalah hitam sangat, seperti mana Maverick dengan Yamaha, itu macam betul-betul perang. So untuk apa yang kes terjadi dengan Toprak ni boleh dilupakan je. Betul. Kadang-kadang kalau kita kata analogi dia, kadang-kadang kita marah dekat kedai ni, waiter dia muka masamnya mahal, kita tak tahu aku tak datang dah kedai ni. Tiba-tiba satu masa tu kedai tu je buka. Malam tu lapar. Pergi juga lah kedai tu. Lebih kurang macam tu lah. Dah terpaksa. Itu je, satu je cara kan. Makan juga lah kan. Terpaksa meletakkan ego kita kat tepi sikit lah. Okay. Baik. Kita rasa kita adakah setakat itu daripada kita untuk hari ni, Wandi? Ya. Okay. Jadi kita akan rehat seketika ke, Man? Pasal Alonso, motor tu saya terus terang cakap dekat sini, Wandi. Saya tak tengok. Jadi Wandi kena cerita sikit. Motor tu hari tu saya pun hujung-hujung. Sebab hari tu sibuk dengan mini GP. So saya pun, betul lah, Wandi terlibat dengan bukan terlibat, Wandi ada hal sikit tu hari kan. Jadi mungkin kita nak dengar dengar daripada suara Mas lah. Osman. Mana dia tengok? Tengok dari awal. Saya tak ada, saya ada tengok, tapi yang highlightnya adalah last lap. Dia orang kata macam berlawan lah kan. So memang David Alonso tu kira macam dah nak menang tau. So last corner kena silang sikit lah sebab ada orang kata block pass dari Canet tu. So menolak dia. Lepas tu yang siapa nama, yang teammate Gonzalez tu masuk. So last corner jugalah kena. Tapi saya nak highlightkan dia punya kata keserasian David Alonso tu dah kat depan dah. Selama ni tu susah kan, macam tu lah.
Ya. Gitu. Dia David Alonso bukan macam Pedro Acosta, one click punya rider. Dia akan ambil masa sikit. Kemudian bila dah perform, ya, dia akan fight untuk menang untuk title. Dan itu adalah lebih baik bagi saya untuk dia. Daripada dia push tak tentu hala kan, menjadi efek pada diri dia dan risiko dan macam-macam lagi, better macam tu. Okay, saya nak baca komen lah. Ini komen lah. Kalau Man cakap komen paling win lah, kan, saya rasa ini adalah komen paling win saya minggu ni. Okay, Mama Adi komen kat sini. Sama juga dulu tahun 2017 yang Jinder Mahal kalahkan Randy Orton dan jadi champion sebab time market WWE dekat India masa tu tinggi. Jadi Jinder kena jadi WWE champion. Jadi main roster WWE masa tu. Sorry, out of topic MotoGP sikit. Dia punya analogi tu betul. Dia terpaksa ambil Jinder Mahal sebab masa tu dekat WWE dekat India tengah naik. Kan? Terpaksa bagi WWE champ dekat Jinder Mahal. Kan? Padahal Jinder Mahal tu tak setengah mana pun kan. Sebab market, dia nakkan market tu orang kan, jadi mungkin sebab tu juga dia ada logi kita dengan Jack Miller tadi tu. Muhammad Adi, kau punya komen ini komen paling win aku minggu ni. Dah lah aku memang bab dengan Randy Orton ni. Saya punya Discord ni Wandi, bila saya masuk satu room, mungkin Osman dapat dengar, memang ada lagu Triple H masuk. Dia memang time to play the game, dia memang ada bunyi tau. Saya ni antara peminat WWE juga. So kau ni membuatkan aku bergelak seorang-seorang kat sini. Okay, dan komen yang terakhir kita kata ni, pendapat aku, Toprak akan tengok juga prestasi semasa jentera tim yang akan beraksi. Contoh sekarang Yamaha ada improve, sebab boleh tengok Jack Miller pun padu dengan Taro, betul. Dan saya rasa dia boleh untuk buat lebih daripada beberapa pelumba dalam MotoGP sekarang ni. Memang dia value added dah. Bagi saya Toprak adalah value added untuk mana-mana tim. Okay, baik. Sebab apa? Dia menggunakan barang-barang yang kita kata apa? WSBK ni dia ada barang bukan prototype. Barang yang memang barang-barang yang available, dia orang kena pakai dan sebagainya kan. Jadi untuk dia orang dengan pengalaman yang macam tu untuk masuk ke MotoGP ni dan diberi peluang dengan barang-barang prototype, pasti dia orang akan dapat buat lebih lagi. Okay, baik. Itu je setakat ni. Saya rasa kita akan rehat sikit, Geman. Ya, betul. Okay, kita akan rehat seketika. Selepas ni kita akan kembali dengan Extreme Podcast GP. Kita akan menutup tirai kita pada hari ini. Macam biasa, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami di Extreme Podcast GP.